saya nak sentuh juga dalam sesi live ini, saya sedang perang dan saya sedang buat benda-benda yang sangat kritikal untuk negara, dan tetapi maknanya ada beberapa watak yang berbahaya. Mereka di bawah yang makan dengan tapak tangan kumpulan-kumpulan yang saya gelar penjilat Muhyiddin Yassin, terus menyerang saya tanpa henti. Tan Sri Muhyiddin, ramai orang cakap dengan saya bila saya kritik Tan Sri Muhyiddin ni, bila saya kritik Tan Sri Muhyiddin, pertama kritikan saya, Tan Sri Muhyiddin ni memang pentingkan diri. Orang kritik dia koyak, terus ambil tindakan. Tapi Tan Sri Muhyiddin, kamu membiarkan serangan, penghinaan berulang-ulang ke atas Cikgu Bat sehingga menjadi fitnah. Kamu juga menjadi sebahagian daripada yang memecah belahkan parti di peringkat Podikson. Saya tak peduli camp mana apa semua, tapi kamu datang dan rosakkan Podikson. Kan? Saya bagi tahu saudara-saudari yang saya hormati sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya bagi tahu bahawa saudara sedar atau tak sedar, there's a 10-minute congestion on Lebaraya-Kuala Lumpur, Cirebon in 7 kilometers. You're still on the best route. Pembangkang hari ini merupakan pembangkang paling slow, paling lemah dalam sejarah negara Malaysia. Isu terlalu banyak. Rejim Anwar, Zahid dan DAP ni membuat salah demi salah yang terlalu banyak. Tetapi pembangkang nampak gaya slow dan lemah. Benda ini bukanlah satu rahsia. Ia diperkatakan hampir seluruh rakyat Malaysia. Saya tahu atau tidak kenapa? Saudara, saya bagi tahu bahawa kerana ada beberapa watak di atas sana yang merajui parti yang menjadi raju Pakatan Nasional sedang dipegang telurnya oleh Anwar Ibrahim. Jadi mereka tidak berani untuk menyerang terus Anwar dan rejim ini secara agresif. Malah di kalangan penjilat-penjilat di atas sana, bukan secara ada yang diperlu, tetapi mereka juga menjadi ejen Anwar Ibrahim. Mereka juga menjadi ejen Anwar Ibrahim. Kerana itu parti lemah. Kerana itu siapa sahaja yang menyerang Anwar Ibrahim secara radikal, secara agresif, mereka akan serang, mereka akan hancurkan orang ini untuk memastikan bahawa semua benda mesti ikut perancangan mereka. Parti kena slow, sebab kalau tak slow, mereka akan dapat susah, mereka akan dipicit anunya. Kan? Jadi saudara, benda ini saya janji, saya bagi tahu kepada Tun Faisal. Ni saya bagi tahu Tun Faisal, kes kamu pun jangan, kita tahu yang sedang menggunakan botak gemuk yang dia bayar bergaji bulan, menyerang saya tanpa henti. Saya bagi tahu kepada Faizal Azumu yang kamu melepaskan Rottweiler kamu, Herman Hassan, yang cuba menyerang pendedahan ini. Saudara, dalam posting saya bukan saja diserang oleh Madanon, saya bukan saja diserang oleh rejim, saya diserang oleh mereka yang sedang berselindung kononnya menjadi pembangkang
Tetapi sebenarnya mereka ketakutan kalau orang serang Anwar Ibrahim sungguh-sungguh, telur mereka akan dipicit kuat. Kan? Ataupun mereka yang sememangnya menjadi ejen kepada Anwar Ibrahim. Dan saya janji, wahai Muhyiddin, yang sedang bercuti tahunan, tiap tahun kamu bercuti mewah di Eropah bersama keluarga, saya bagi tahu, jangan ingat maruah kamu saja penting. Orang lain pun ada maruah. Dan tolong nasihatkan orang keliling kamu. Sudahlah. Tapi saya tahu Muhyiddin dalam meeting MPT, Muhyiddin boleh pura-pura bingung. Saya pun tak faham lah, ada orang gila macam ni juga. Apabila membincangkan saya berjalan kaki, ada orang gila macam ni juga zaman ni. Muhyiddin, bukan semua orang macam kamu, kan? Dan saya memang berjuang, dan saya berlawan bersungguh-sungguh, kan? Ya, betul Abdul Halim, kan? Saya setuju. Tetapi saya tahu, contohnya ini, ambil perkembangan Negeri Sembilan saja. Ini Negeri Sembilan baru saja pergi membentangkan belanjawan. Dalam pembentangan belanjawan itu sendiri lemah. Belanjawan tinggi lemah. Kedua, dalam pembentangan belanjawan, bukan saja Tok Mat UMNO bertembung dengan dengan Pakatan Harapan, dengan MB, tetapi UMNO bertembung bersama dengan UMNO. Suasana itu sangat-sangat sebenarnya boleh dieksploitasi dan perlu disampaikan dan boleh mengombak semangat penolakan rakyat kepada rejim yang ada ini. Tetapi saya nak tanya orang Negeri Sembilan, ada orang Negeri Sembilan tak sini? Kan? Ada orang Negeri Sembilan tak sini? Kan? Saya nak tanya orang Negeri Sembilan, kamu tahu atau tidak apa berlaku dalam Dewan? Ketua Pembangkang boleh dalam Dewan, saudara tahu tak apa isu dia? Punyalah belanjawan yang sangat lemah, kan? Isu dia ialah sains saya tak laku dalam borang Jabatan Kebajikan Masyarakat. Astaghfirullahalazim, lemah level ketua kampung cara kamu ni, kan? Kenapa benda ini berlaku? Dan ini berlaku hampir di seluruh negara. Hampir di seluruh negara. Di Johor, ketua pembangkangnya orang bersatu, kan? Apa jadi? Saudara, orang tak tahu apa pun berlaku dalam Dewan. Orang tak tahu polemik. Dan tiba-tiba kamu sekarang ni tampil, ada ramai tampil ke depan. Saya seronok sangat tengok. Anwar penakut, tak bubar parlimen awal. Saudara, kalau Anwar bubar hari ni, berterabur. Kamu dah siap belum parti kamu? Kan? Jangan jadi macam Sabah. Sabah tu sebagai satu pengajaran. Tapi hari ni 22 hari bulan Disember 10.51 pagi, saudara, saya nak tanya, postmortem Sabah dah buat belum? Apa keputusan postmortem di Sabah? Apa tindakan parti untuk apa yang berlaku di Sabah? Saya jawab balik, saudara, jawapannya tidak ada. Kan? Jawapannya tidak ada. Jawapannya tidak ada. Jadi soal dia sekarang, saudara, ialah terbukti ketika saya menyerang rejim, membuat benda yang sangat berisiko, kan? Mereka serang saya, kan? Tun Faisal lepaskan anjing gemuk botak dia, kan? Faizal Azumu lepaskan mamat yang daripada driver taksi, sekarang ni dah jadi kaya raya kerana ketika Faizal Azumu jadi menteri besar, budak ni dapat tanah
yang sangat besar dan sangat tak menasabah melalui syarikat RM2, kan? Kerana jenayah-jenayah ini akhirnya telur dipegang. Jadi saya cakap senang je, kan? Sila terus serang, kuat lagi sikit, insya-Allah. Semoga Allah menggerakkan hati saya, kan? Saudara doa semoga Allah menggerakkan hati supaya kita buka salah satu kes yang digelar rejim sedang pegang telur. Saya pun fikir juga, kan, daripada dekat dengan pilihan raya besok, tiba-tiba Anwar buka kes, antara kes-kes yang Anwar pegang, letih juga kita, kan? Jangan sampai kita buka sekarang. Jangan sampai kita buka sekarang. Ni ada Seko ni, pakai bendera Palestin, Pak Doli. Tak dapat dedak Muhyiddin, nak jilat Hamzah pula. Saya bagi tahu, kan, apa Muhyiddin bagi saya, apa Hamzah bagi saya, kan? Dan saya bagi tahu, kan, saya pernah menukar bakal Panglima Tentera Laut kepada orang lain, kan, dengan satu tindakan sangat dramatik berisiko, mendedahkan dokumen rahsia kerajaan yang saya boleh berdepan. Bukan saja lock up 5 hari yang saya kena tu, saya boleh saja, kalau strategi saya salah, saya boleh saja didakwa dan saya boleh saja dipenjara di bawah akta rahsia rasmi. Tapi saya buat, kan? Dan pergi tanya Panglima Tentera Laut yang naik kemudian tu, kan, ada tak Cikgu Bat pergi jumpa? Tak ada, kan? Tak ada. Jadi saya nasihat sekali lagi, Muhyiddin Yassin, jangan sampai saya buka kes, jangan sampai saya buka kes berkenaan yang saya cakap telur-telur pembangkang, pemimpin pembangkang ada ramai dipegang oleh Anwar. Itu yang menyebabkan pembangkang lemah. Kamu nak lemah, kamu nak strategi, kamu nak jaga diri kamu, okey, kan? Tapi jangan serang orang yang nak berlawan bersungguh-sungguh, kan? Ni Barwa Parya kongsi gelap tu, kan? Ni sudahlah. Ibrahim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roslan, Ahmad Dizul, Haziq, Sungai Petani hadir. Terima kasih Sungai Petani. Oh, Datuk Tio Datuk Tio ni sampai Selitun, ya. Dia ketua Sekutu Podikson. Dalam bersatu dia Melayu, bersatu dia ketua Bersekutu Podikson, merangkap ketua Bersekutu Negeri Sembilan. Masalah Datuk Tio hari ini ialah bila ketua Bersekutu Malaysia melantik Datuk Tio menjadi ketua Bersekutu Negeri Sembilan, kan? Mamak Pengurusi Perhubungan Negeri Sembilan tak nak iktiraf, dan dia tak boleh masuk mesyuarat negeri. Dia tak boleh masuk mesyuarat negeri, kan? Dan katanya ialah tindakan itu endorsed by Muhyiddin Yassin. Ni dalam meeting saya tanya, endorsed by Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri, ini apa? Ini apa? Kan? Orang dah jadi ketua, kamu cakap mesti berorganisasi, mesti disiplin, mesti ikut organisasi, kan? Dr. Chong dah jadi ketua Bersekutu. Bila dia buat lantikan, oh boleh pula timbalan petikaikan, dan boleh pula kamu bincang dengan timbalan. Sebab apa? Sebab timbalan Bersekutu banyak bagi kamu duit. Itu soalan saya, kan? Sebab timbalan Bersekutu boleh bagi ratus ribu, berhentikan mesyuarat Jawatankuasa Pusat, terima, bawa masuk bodyguard, suruh bawa masuk cash, bagi, maka parti kena ikut.
Wasak parti bai. Wasak parti. Wasak parti. Kota Belud, terima kasih Kota Belud kan.